Kita tak menjanjikan bulan dan bintang, tapi kita cuba yang terbaik kan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So sekian lama aku tak buat video kan. Lama aku tak buat video sebabnya aku baru lepas habis operation. Kalau korang boleh tengok. So sekarang ni aku tengah proses recovery. So untuk recovery pula take time dalam masa setahun setengah ke 2 tahun. Pisang mat, tangan aku sekarang ni tak ada nak genggam. Tapi untuk video kali ni aku nak buat konten, kita nak buat balik 125 yang presiden sebelum ni. So aku akan tarik kat satu bengkel ni. So mana-mana orang itu nanti korang boleh support dia kan. Untuk 125 barang-barang kebanyakannya aku dah beli. Cumanya ada certain tempat yang problem sikit, mungkin nak kena adjust ke, ataupun aku beli kemudian ke kan. Tengok macam mana kan. So sekarang ni aku baru nak order towing untuk kita pergi hantar ke bengkel. Sebab dah lama aku tak start motor tu. Dah genap bulan 11 ni genap aku setahun motor tu tak jalan. Kali ni baru aku nak repair. Aku cakap baru ada mood nak repair kan. So kita tengok macam mana nanti kan. Korang stay tune. So ok guys, inilah keadaan motor aku sekarang guys. Bersabar mat. Dah macam nos tu. Tak ada. Ni nanti kita try minta eja bengkok beli kan. Ni fork, kalau boleh pakai kita pakai balik, kalau tak boleh kita tukar baru. T-fork dah beli, handle aku dah beli, lampu aku dah beli, lain semua tak ada masalah InsyaAllah. Cuma exhaust lah bengkok sikit. Exhaust bengkok sikit, kemek-kemek. Lain semua body pun secun lagi ni. Pergi tengok keadaan kereta aku pun dah lama parking geng. Kereta pun dari pesawang lah. Tunggu lah nanti next project insyaAllah. Aku dah model sikit, tangan aku pun ok. Kita akan buat kereta pula. So sekarang ni aku nak settlekan motor dulu. So nanti korang stay tune geng. Kita jumpa dekat bengkel nanti. Ok, stay tune. Towing pun dah on the way. Aku dah dalam move je. So untuk bonet motor nanti tengoklah, kalau aku boleh buat video aku buat video, kalau tak boleh kita skip terus lah. Sebab aku nak buat video pun susah lah tangan macam ni kan. Lepas tu motor aku lagi nak kena handle, nak kena dorang baru boleh handle motor kan. Kalau seorang-seorang ni jenuh sikit. So kita tengok macam ni nanti kan. So korang stay tune. Tu motor dah naik guys. Kita pakai dalam lama lah. So korang stay tune kan. Kita terus ke bengkel. Let's go guys, motor dah sampai bengkel. So inilah keadaan dia geng. Amerika akan model. So mana-mana orang area pun boleh datang kedai ni geng. Kedai ni area Bandar Baru, berdekatan dengan traffic light. Lepas sana traffic light masuk simpang ni, kita jumpa bengkel ni. So barang pun aku dah hantar sana. Tinggal kita nak pasang. Nanti barang yang lain-lain kita hantar kemudian hari. Okay guys, stay tune. Okay guys, hari ni day 2. Aku baru settle urusan aku dekat hospital semua. So nak tunggu ni pun makan masa geng. So hari ni aku nak pergi hantar barang kat belakang. Korang boleh tengok kereta pun semua sikit kan. So barang kita akan hantar. Lepas tu tengok macam mana nanti kan, bila diorang nak proceed buat apa-apa pun. Thank you guys yang support aku, yang mana
like, comment, share, subscribe tu. Thank you guys. So InsyaAllah lepas ni kalau aku dah okey sikit ke ataupun macam mana kan, baru kita fokus dekat konten lah. Tengok keadaan macam mana kan. Sebab sekarang aku ni pun tengah recovery ni, so nak buat semua benda dalam satu masa pun susah juga kan. Apa-apa pun, thank you gang yang support aku. So jangan lupa subscribe, like, comment and share gang. Now kita nak pergi ke bengkel terus. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. The next day. So okay guys, sekarang kita dah sampai dekat bengkel. Kita nak pass dulu barang. Bengkel pun tak tahu, tak buka lagi tak tahu lah. Tapi kadang-kadang diorang dah buka, cuma diorang tutup kan. Diorang settlekan hari diorang. Tapi tengok macam mana, kita pass barang dulu gang. So inilah keadaan motor aku gang. So mana-mana ripuh, korang boleh datang support bengkel ni gang. Kita tengok macam mana gang. Stay tune. Kat bengkel tak ada orang. Aduh, better. So barang aku tinggal kat sini. Lepas tu tengok macam mana kan. Nanti kita inform je lah dia. So barang kita dah tinggal, tunggu jalan motor siap. Nanti kita update lagi dari masa ke semasa. Korang stay tune guys. Guys, hari ni day 3. Aku nak pergi bengkel ni on the way. Tapi sebelum aku pergi bengkel, aku nak kena pergi ambil anak buah dulu. And then baru kita pergi bengkel tengok apa progress ni kan. So korang stay tune gang. Kita ambil dah budak ni. Baik sikit duit. Guys, sekarang ni aku dah ambil anak buah aku. Lepas tu aku nak kena ambil adik aku pula, mak si budak ni. Tapi sekarang ni aku tak sempat nak pergi bengkel. Sebab sekarang dah pukul 15 time dah. Adik aku balik pukul 6. And then dia rushing lah. Aku tak tahu lah sempat tak sempat. Tengok keadaan trafik macam mana. Kalau kata Jun, kita singgah kejap tengok motor kan. Kalau tak, kita tengok esok ataupun lusa. Kita tengok keadaan lagi macam mana guys. Tapi aku rasa macam tak sempat lah ni nak pergi bengkel ni. Sebab kita dah jadi macam rushing kot ni. Tapi tak apa lah geng. Kita tengok. Nanti aku update balik dari masa ke semasa. Trafik Jun, aku pergi bengkel. Kalau tak Jun, kita pergi kemudian lah. Sebab aku nak ambil adik aku pun masih dalam setengah jam ke 30 minit lah. Kita balik je. So apapun, jangan lupa subscribe, like, comment. So korang teruskan support aku untuk konten-konten yang menarik lagi lepas ni gang. Bye-bye sikit tu. Bye-bye. Bye-bye. So okay guys, stay tune. 3 days later. Okay guys, hari ni dah day berapa aku tak tahu lah. Aku baru hantar adik aku and now kita nak pergi hantar barang. Datang ke rumah aku hari tu Bengkok. Aku dah order barang dah sampai. Cumanya aku nak hantar barang, tapi tak tahu lah buka tak buka bengkel lagi kan. Tak buka lagi lah baru keluar balik kan. Lepas tu motor aku ikut kan dah boleh siap lah aku rasa. Tapi disebabkan
So ni gang, motor aku dia dah pasang, default dah pasang, tinggal cover set dengan batang chrome je lah. Lepas tu adjust sikit-sikit apa yang patut kan. Nanti korang stay tune gang. Much later. Assalamualaikum gang. Motor aku dah siap. Macam korang tengok kat belakang cumanya ada sedikit problem lah. Aku tak pasti lah sebab apa kan. Mungkin apa ni, yelah motor dah pakai lama. Lepas tu rumah aku pula kawasan banjir. Tak tahu lah ataupun tak ada tu banjir ke apa kan. So ada masalah sikit. Macam korang tengok sekarang ni, aku pakai balik cover set lama. Macam margat tu jangan tanya kenapa warna biru kan. Sebabnya apa ni, sebelum ni aku pernah jatuh margat patah. So aku pakai apa yang ada sementara Lepas tu korang tengok air karet sebelum ni, motor pun tak cuci lagi geng. Motor pun kotor kan. Lepas tu dekat sini ada leaking. Tak tahu leaking ke ataupun air banjir kan. Exhaust ni yang kesan calak masa accident tu kan. Lepas tu ni tak ada apa sangat. Cuma ni kick starter aku ni tak tahu lah, tiba-tiba jadi macam problem. Dia sama ada trip, dia punya gigi tu dah trip, ataupun aku tak tahu sebab apa. Sebab kadang-kadang nak start okey, kadang-kadang nak start dia jadi macam loose. Lain-lain yang kecil-kecil macam ni je lah kan. Stand bengkok sikit, lari sikit. Lepas tu satu lagi kan, aku punya caliper dia goyang sikit kan. Sebab hari tu aku bawa ada skru belakang caliper tu, dia dah longgar. Kalau korang boleh tengok alien key kat depan tu, dia dah longgar. Mungkin efek daripada accident hari tu kan. Lepas tu double stand aku pun problem juga, tak boleh nak habis. Tak tahu pasal apa. Lepas tu ini je lah kan, pedal gear. Tapi aku dah tarik balik Motor so far tak ada rasa kiat ke apa kan. Lampu aku dah pakai baru, signal lampu depan dengan lampu belakang. Lepas tu dia satu ni isu dia, brake kosong. Lagi pun dah tak ada apa motor Semuanya aku nak cuci balik. Lepas tu aku nak bleeding balik brake, tukar minyak baru. Lepas tu tak ada apa aku rasa. Dia tu semuanya untuk motor ni. Kau tengok kalau aku start dia jadi macam ni. Dia jadi kosong geng. Tapi kadang boleh start. So motor okey geng. Motor bunyi dalam keadaan cantik, tak ada masalah. And then lain-lain yang macam aku cakap tadi lah, itu je lah aku rasa. So video aku pun setakat ni je. Sebelum tu apa-apa pun aku nak ucapkan thank you sebab support aku. Kita sekarang ni menuju ke 1k subscriber gang. So korang bantu lah support aku gang. Subscribe, like, comment and share gang. And then last but not least, aku nak ucapkan thank you pada bengkel yang buatkan 125 aku ni. So mana-mana orang Ipoh, korang boleh pergi support bengkel dia gang, dekat area Bandar Baru Putra. Nanti aku akan letakkan nombor dia dekat bawah. Apa-apa korang boleh contact dia gang. So untuk motor aku ni, sekarang ni buat masa ni aku tak ada nak buat apa-apa lagi. Mungkin InsyaAllah next nanti lepas aku dah settle sikit urusan aku, baru aku sambung balik lah gang. Lagipun motor ni apa yang benda yang tak tukar tu ya mungkin belum masa lagi. Bukan belum masa lagi, maksudnya kita tukar mana yang part yang okey. At least motor boleh jalan, tak ada masalah. Lagipun rotan mati kan, aku tak hidup lagi. Tu malah nak beria sangat kan. Lagipun aku pun tangan sakit lagi, susah nak bawa motor. So kita tengok kan, InsyaAllah aku akan buat lagi video yang lebih menarik lepas ni. Yang penting korang kena support aku lah gang. Kita tak menjanjikan bulan dan bintang,
Tapi kita cuba yang terbaik gang. Apa pun, thank you gang sebab support aku. Kita jumpa di next video gang. Assalamualaikum.